Hai guys. Okey, hari ini saya nak buat tentang pH level test. So, sekarang kita ada air soda, air RO, air mineral dan juga flask Uniwave alkaline water kita. Kita nak tengok betapa bagusnya air alkali ni untuk kesihatan badan kita. So, mari kita buat pH level test. Yang pertama, saya akan tuangkan ke semua air ni ke dalam gelas. Okey, yang seterusnya kita masukkan pH tester untuk kita tahu berapa level air-air yang dekat depan saya ni. Okey, kalau korang boleh tengok dekat sini untuk air soda, dia bertukar menjadi warna asid, dan untuk air RO dia bertukar jadi warna neutral, dan untuk air mineral dia bertukar menjadi neutral juga, dan untuk air alkali kita dia telah bertukar menjadi air alkali. So, kalau korang boleh tengok dekat pH level ni, korang boleh tengok sendiri warna, korang boleh bezakan sendiri. Ini adalah warna antara pH ke-10 ke-11, antara tu. So, korang boleh tahulah betapa bagusnya air alkali ni kepada badan kita.